Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana klik video ini dan tonton video ini sehingga habis. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak sentuh satu isu yang panas. Isu yang buat ramai rakyat marah dan isu yang penuh salah faham. Isu Kota Madani. Ada yang kata ini projek membazir, ada yang kata tak penting, dan ada juga yang terus menuduh kerajaan membazir duit rakyat. Tapi, betulkah semua dakwaan itu? Atau kita sebenarnya sedang bercakap tanpa faham keseluruhan cerita? Tonton video ni sampai habis, jangan terus menghukum kerana video ini kita bincang dengan fakta, bukan emosi semata-mata, insya-Allah. Baru-baru ini, Perdana Menteri tampil mempertahankan projek Kota Madani selepas dikritik hebat oleh pembangkang dan netizen. Beliau menegaskan satu perkara penting, projek ini tidak menggunakan dana kerajaan. Ia dibiayai oleh Putrajaya Holding Sendirian Berhad, lebih dikenali sebagai PJH. Tujuan utama projek ini pula ialah menyediakan 10,000 unit kuartus untuk penjawat awam yang sedang memerlukan penempatan berdekatan tempat kerja. Ini bukan projek suka-suka, ini projek keperluan, bukan kemewahan. Kenapa ramai marah? Korang mesti tertanya-tanyakan. Persoalan rakyat sangat mudah. Kenapa bina bandar baru sedangkan rakyat masih susah? Soalan ini valid. Ini soalan yang orang yang ambil berat, tapi masalahnya ramai hanya dengar separuh cerita. Ramai ingat tak guna duit cukai rakyat, projek elit tak beri manfaat langsung. Sedangkan realitinya dibiayai entiti berkaitan kerajaan, bukan bajet negara. Fokus kepada penjawat awam, kurangkan kos sewa dan perjalanan harian. Teguran pertama kepada kerajaan wajib terangkan dengan bahasa mudah. Jangan tunggu rakyat marah baru nak jelaskan. Jangan anggap rakyat akan faham sendiri. Komunikasi yang lemah, krisis kepercayaan. Teguran kedua kepada pembangkang, kritik itu perlu, tapi jangan putar belik fakta, main api statement. Jadikan rakyat bahan politik. Kalau projek ini benar-benar salah, kritiklah dengan data, bukan drama. Jadi, korang rasa macam mana? Teguran ketiga kepada kita sebagai rakyat, jangan share tanpa semak fakta terlebih dahulu, hukum tanpa dengar, ikut emosi semata-mata, bijak bersuara, bukan cepat menghukum. Mari kita fikir secara waras. Penjawat awam gaji sederhana, ramai menyewa mahal. Ada yang berulang-alik jauh setiap hari. Bila ada kuartus, kos sara hidup turun, tekanan hidup berkurang, produktiviti meningkat. So soalnya sekarang, salahkah kerajaan cari penyelesaian jangka panjang? Yang penting ketulusan, kos munasabah, pelaksanaan berintegriti. Kalau ini dijaga, projek ini boleh jadi manfaat, bukan beban. Dalam Islam dan nilai kemanusiaan, pemimpin dituntut berlaku adil, rakyat dituntut berlaku bijaksana. Jangan kerana benci politik, kita tolak semua perkara baik. Dan jangan kerana sokong kerajaan, kita tutup mata terhadap kelemahan. Keadilan itu di tengah. Cadangan kepada kerajaan, dedahkan pelan kos secara terbuka, libatkan rakyat dalam pemantauan, utamakan golongan benar-benar layak. Cadangan kepada rakyat, terus bersuara dengan fakta tanpa
isu periksa, korang kenalah cek fakta, tegur tanpa menghina, jangan jadi alat propaganda mana-mana pihak. Jadi kita kenalah dengar dahulu, tak kisahlah daripada mana pihak. Kalau kita dengar daripada pihak B, kita dengar pula di side pihak A. Dan janganlah kita menghina, membuat teguran yang berunsur agama yang terlalu, ialah agama-agama lain. Malah kaum sekalipun kita tidak layak untuk menghina mereka, sebab kita ni sama manusia perlulah buat baik. Dan Islam ni mengajar erti kesejahteraan. Jadi kita nak sejahtera semua orang. Jadi kita kena bawa lah seperti mana baginda Nabi SAW bawa Islam yang secara keseluruhan, bukan sekadar amalan ritual. Jadi terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Alhamdulillah. Kalau anda setuju, tekan like dan jangan lupalah subscribe. Aku tengok ni, yang tengok video ni tak subscribe pun, subscribe lah, kerana subscribe tu percuma. Dan share video ini supaya ramai lagi tahu pasal isu ini. InsyaAllah kita bina negara dengan akal dan adab, bukan emosi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.